Nak tengok lagi dia orang ke tak nak? Tak payahlah. Banyak tipu daya. Saya nanti nak kahwin, nanti awak berantakan rumah tangga awak nanti. Tengoklah macam dia orang ada gangguan. Makcik awak ni macam mana gaduh dulu. Boleh? Ikhlaskan hati. Tak nak tengok kan? Apa? Tak nak apa? Tak nak tutup kenapa? Tak nak jumpa nenek. Tak pun betul. Itu semua jin, bukannya nenek awak, bukannya tok awak. Dia menyamar je untuk tipu daya awak. Kalau tidak nanti dia jadi masalah. Awak kena ikhlaskan hati. Balik mak. Macam mana? Tak balik. Apa ni? Balik Tok Wan dia benar. Dah isteri. Okey. Tok Wan dia dah meninggal dah. Tapi dia cakap datang lah. Itu jin lah, bukan tok wan awak. Orang dah meninggal, roh dekat alam barzakh. Jasad dekat dalam bumi. Mana dia kembali? Kalau kita fikir dan percaya macam tu, kita samalah Hindu dan Buddha. Hindu Buddha percaya tok nenek dia jaga dia. Kita orang Islam, orang dah meninggal ke alam barzakh. Mana ada roh datang? Kalau awak tak nak tutup, abang tak boleh tutup. Asal tutup pun nanti dia nak tengok, buka balik. Dia kena ikhlaskan hati dia dululah. Fikirlah masak-masak. Tengok apa yang boleh. Pasal orang dah meninggal akan ke alam barzakh. Mana ada duduk kat dunia. Kalau kita percaya, samalah kita dengan Hindu dan Buddha tu percaya. Tok nenek dia. Cuma beza kita tak buat tempat sembah je. Pasal benda ni melibatkan akidah dan tauhid. Takut nanti kita boleh terkeluar pada Islam, boleh jatuh murtad. Pasal kepercayaan kita macam Hindu dan Buddha.